Pernahkah anda terfikir, di sebalik hutan belantara yang penuh misteri, wujudnya satu makhluk yang mampu menukar dirinya menjadi sebuah bola kebal? Bunyinya macam fantasi, tapi hakikatnya, ia benar-benar ada, bersedia untuk terkejut. Kerana apa yang akan anda saksikan ini mungkin akan mengubah pandangan anda tentang hidupan liar. Inilah dia armadillo, sang pahlawan berperisai alam semula jadi. Perisai yang menyelubungi tubuhnya bukan sekadar kulit biasa, tapi merupakan lapisan tulang keras yang bersatu padu. Persoalannya, mengapa haiwan ini memerlukan perlindungan yang sebegitu unik dan luar biasa? Apa ancaman yang membuatkan evolusinya mengambil jalan sebegini rupa? Jawapannya terletak pada kemampuannya yang sangat menakjubkan, menggulungkan diri menjadi berbola yang hampir sempurna dan tidak dapat ditembusi, dari ancaman pemangsa buas yang ganas, sehinggalah duri tajam hutan yang boleh mencederakan. Armadillo ini kekal selamat dan tidak terjejas. Ia adalah ciptaan Tuhan yang sangat pintar, satu keajaiban evolusi yang melindungi kehidupannya di muka bumi ini dengan cara yang paling efektif.